Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pada hari ini, saya akan membentangkan inovasi yang telah kami jalankan di sekolah kami. Tajuk inovasi kami ialah inovasi penapis air mini mesra alam. Berikut ialah ahli kumpulan kami, iaitu Muhammad Wafi, Muhammad Adji Firash, Muhammad Azfar, Muhammad Hazwan Fahmi dan saya, Nur Raihan Firdaus. Supervisor kami ialah Teacher Busra binti Omar. Kami dari Sekolah Kebangsaan Pokok Sena Kedah. Pengenalan projek. Projek ini dihasilkan untuk menapis air kotor menggunakan bahan mudah. Menggunakan bahan kita semula dan kos rendah. Sesuai untuk pembelajaran sains sekolah rendah. Idea projek. Menjadikan air kotor lebih jernih menggunakan lapisan penapis air semula jadi. Penyataan masalah. Air kotor mengandungi lumpur, sampah kecil, bau tidak menyenangkan. Penapis air moden agak mahal. Tidak semua orang mempunyai akses kepada penapis air. Objektif projek. Menapis air kotor menggunakan bahan mudah. Menghasilkan penapis air kos rendah. Menggunakan bahan kita semula dan meningkatkan kesedaran tentang penjagaan air. Bahan projek. Bahan yang digunakan ialah botol plastik, batu kecil, pasir, arang, tisu dan air kotor. Fungsi setiap bahan. Batu kecil berfungsi untuk menapis sampah besar. Pasir berfungsi untuk menapis kotoran halus. Arang berfungsi untuk menyerap bau dan warna. Dan tisu berfungsi untuk menahan bahan penapis. Fungsi setiap bahan. Cara membina penapis. Pertama, potong botol plastik. Kemudian, terbalikkan bahagian atas botol. Masukkan tisu, susun arang pasir dan batu kecil dan tuang air kotor. Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat projek lapisan air. Sebagaimana yang kita tahu, sumber air bersih kita sangat terhad. Oleh itu, kita boleh mencipta alat lapisan air ini di rumah untuk menghasilkan sumber air yang bersih. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Batu kerikil, pasir, arang, air kotor, tisu dan juga botol sebagai penapis. Fungsi batu kerikil ialah untuk menapis kotoran yang besar. Fungsi pasir adalah untuk merangkap kotoran dan bergasing di dalam air. Arang bertindak sebagai penyerap untuk membersihkan air daripada bau, warna dan bahan pencemar. Tisu bertindak sebagai penapis halus di dalam sistem penapisan air. Mari kita buat. Mula-mula kita masukkan tisu. Kemudian kita masukkan pasir. Masukkan arang pula. Kita masukkan pasir lagi sekali. Kemudian kita masukkan batu kerikil. Sekarang tibalah masa untuk kita menguji penapis air ini.
Bandingkan air yang asal dan yang telah ditapis. Jika air masih lagi keruh, jangan bimbang. Kita masih boleh lagi menapis air ini lagi sekali. Sekian. Terima kasih. Keistimewaan inovasi. Keistimewaan projek ialah mudah dibuat, rendah, mesra alam menggunakan bahan kita semula, sesuai untuk murid sekolah rendah dan mudah dibawa dan dipamerkan. Kelemahan projek. Air yang ditapis masih perlu dimasak. Tidak boleh menapis bakteria sepenuhnya. Menapis perlu ditukar jika terlalu kotor. Penambahbaikan. Cadangan untuk penambahbaikan ialah tambah kapas atau span. Tambah lebih banyak lapisan penapis. Gunakan bekas lebih besar. Jadikan reka bentuk lebih menarik. Kesimpulannya ialah, projek ini membuktikan bahawa bahan mudah boleh digunakan untuk menapis air. Kos projek sangat rendah dan inovasi kecil mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Air bersih, kehidupan sihat.